Double strike kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Datuk Zack. Okey, pagi geng. Untuk menebing lagi cari konten geng. Sungai Kinta, Jalan Baginda Manggaraja Mendeling. Spot dekat jambatan. Ni. Dekat jambatan mula-mula masuk ni. Ni masuk sini. Ni jambatan. Air cetek geng. Tapi jernih. Air cetek sampai nampak pulau. Tapi jernih. Walau bagaimanapun dekat tepi-tepi ni di dalam sikit. Mudah-mudahan ada ikan lah dekat tepi ni tengah menyorok lah. Okey, mudah-mudahan ya ada ikan lah menyorok dekat tepi-tepi ni tengah cari makan. Ini memang puak padu ni dulu ni. Kalau air dalam sikit lah. Tapi ni banyak sangat surut dia ni. Tapi air memang jernih. Jadi Atuk bawa umpan roti dengan sawit. Sawit pun Atuk pakai juga. Sawit tetap pakai juga. Dan satu lagi pakai umpan roti. Sebab kalau umpan roti ni dia banyak ikan makan. Rohu, jalawat, baung. Baung pun makan. Atuk pernah dapat ni roti pakai mancing pakai umpan roti makan baung. Baung makan. Lepas tu lampam. Memang best. Tapi dia kena air jernih sikit lah. Kalau air keruh ikan ni tak nampak. Lepas tu sawit. Atuk akan pakai sawit. Sawit ni anak ikan ni kacau susah sikit lah. Sebab Atuk main umpan lilit kan. Dia nak makan habis susah. Lambat sikit tahan. Roti ni 10 minit je kena karau balik. Kena check balik. Okey, jom. Atuk nak setting umpan. Kita lancar. Nak buat lontaran yang pertama ya. Main bottom. Pakai umpan roti ya, roti kosong. Atuk nak lontar betul-betul depan, dekat tengah-tengah, dekat air tenang, dekat tengah-tengah jambatan, dekat depan tiang tu. Okey, jom. Okey, cun. Okey, geng. Umpan sawit peram ya. Sawit peram, guna sawit kopek. Buang biji, lilit dengan getah umpan. Okey, main apung. Kita baling lebih kurang 1 depa lah daripada tebing. Okey, jom. Okay, geng, kita tunggu geng. Kalau dia ada dia ambil geng. Walaupun air surut. Sebab belah tepi ni dia dalam. Tengah cetek. Tepi dia dalam. Dalam takat-takat pinggang lah tepi ni. Mungkin dia tengah tak boleh duduk. Dia lari ke tepi. Jadi kita main pot ini lah. Dah kena ni geng ni, lampam ni. Dah kena dah. Sambut.
Dekat geng, sangkut. Okey geng, kita buat lain geng. Putih, balik tempat yang sama. Okey. Makan geng. Kena dah, kena. Ikan teroboi geng, kecil. Atuk lepas balik lah. Ikan teroboi. Okey. Kita buat lain geng. Mana tahu ada gorgon kat bawah tu kan. Mula-mula ikan kecil datang. Okay, kita buat lain kan. Tadi punya sangkut dah kat tepi masa Ali berbelit kan. Makan lagi kan. Geng, kita tunggu lagi kan. Takut-takut ada rezeki lagi. Okey, jom. Okey, dah start geng.
Kasar geng. Oh, strike lagi geng. Double strike geng. Double strike geng. Double strike geng. Macam mana tu angle ni? Double strike. Okay, strike pertama geng. Patut lain dah satu lagi. Okay. Double strike geng. 2 ekor. Padu geng. Dia tengah banyak depan ni geng. Rezeki geng. Double strike geng. Tak pernah tu dapat macam ni geng. Jom kita buang lagi geng. Dia ada. Geng. 2 ekor geng. Double strike. Alhamdulillah. Okay, geng. Oti dia makan, sawit dia makan geng. Jom kita buat lain geng. Okay, geng. Mantap geng. Kita lontar lagi geng. Makan dia geng. Lekat ke tak tu? Oh, lekat. Tak lekat geng. Kasar geng tapi sangkut.
Kasar geng, sangkut. Buat tarik dia. Kan ada lagi. Atuk pakai mata dua kan. Satu kena dia, satu lagi kena kayu. Kalau atuk tarik putus ni, sebab benang atuk ni dah lama satu lagi 20 pound. Kasar geng. Geng, atuk nak try gancung tapi dia dalam jauh. Berjaya geng. Alhamdulillah geng. Kasar kan atuk kata dia kasar. 1 kilo lebih geng. Dia sangkut dekat tebing tu ada macam reba. Atuk gancung reba tu kan timbul. Alhamdulillah. Syukur. Geng, harap-harap dia tak lari lah geng. Atuk dah gancung reba tu kan, rantai pokok macam ni dalam air. Atuk tarik, patah, naik ikan. Penat juga turun tebing tu, rendah bawah. Kita pasang sawit je dulu. Lawak ni dia main tepi-tepi geng. Kalau air dalam pun dia main kat tepi juga. Tak payah baling tengah. Susah-susah tak payah baling tengah. Baling tengah hanyut. Jadi kita baling tepi je, dalam sedepa je. Lepas tu rod tu condong dalam air. Sebab kita nakkan sudut dia tu, dia duduk dalam 3-4 kaki daripada tebing. Kalau kita pacak macam ni, dia akan hanyut ke tepi, lagi kuat sangkut. Kalau air dalam pun sama. Air surut pun sama. Atuk main batu kecil je. Rezeki hari ni lah. 3 ekor geng. Okay geng, rezeki hari ni alhamdulillah geng. Kita tunggu lagi. Walaupun ada kecil sikit, atuk ambil. Sebab pakcik atuk pesan, dia kata kalau dapat jelawat dia nak. Dia nak buat gula tempoyak. Bapa saudara. Alhamdulillah rezeki dia hari ni. Kemarin atuk cari air dalam, tapi keruh sebelah kampung pisang. Jadi hari ni semalam atuk rest. Hari ni atuk main dekat Mendeling. Tengok air Mendeling jernih. Air dia surut tak apa. Dia ada main dekat tepi-tepi ni dalam. Kat area sini dia tepi dalam. Sampai sana. Sampai ke dalam. Tepi-tepi semua dalam. Sama seberang sana. Tepi semua dalam. Tengah dia tengok ada pulau. Ikan dia akan impik main tepi. Sama ada sebelah sana atau sebelah sini. Tengok lak lah. Hari ni lak atuk lah. 3 ekor geng. Alhamdulillah. Kita tunggu lagi geng.
Okay geng, rod kedua pun Atuk pakai sawit lah. Dia jelawat makan sawit hari ni. Roti kan kecil je kacau. Dekat bawah jambatan tu, sebelum jambatan tu, selepas pokok tu, dalam tu ada satu batang kayu, macam kayu balak. Satu batang. Lepas tu dia banyak keba sangkut. Jadi Atuk tak boleh balik lepas tu. Sebab dulu Atuk dah pernah kena dah. Sangkut kat keba, kasar. Berdesuk tali dia tarik tapi sangkut kat situ. Atuk nak gancu tak boleh, jauh. Ikan nampak dah. Kali ni Atuk pujuk dia. Atuk balik sebelum kayu tu. Harap-harap dia makan lah. Dia keluar daripada sarang. Harap-harap. Tadi pun sama, Atuk balik depan tu. Depan pokok tu. Dia keluar daripada sarang dia belakang tiang tu kan. Dia makan. Satu lagi dia makan dekat tengah tadi. Atuk pakai roti. Makan ke? Pam. Pam terus. Ini pun dah makan juga ke? Ini tadi dah berhenti dah. Yang ini pula makan. Dia tengok yang mana tunduk rod. Mungkin kena tunggu lama sikit geng. Tadi sebab Atuk dah turun dekat situ kan. Dah gancur keba dalam tu. Pokok ada ranting dalam tu. Atuk dah gancur kan. Mungkin dia dah lari. Dia kena tunggu sekejap lah. Mungkin dia akan datang balik ni. Dia jelawat ni lama sikit lah. Kalau dah kita kacau tu dia datang balik. Lama juga. Sini lama Atuk tak dapat jelawat. Last kali Atuk mancing dapat lampam dengan Tok N hari tu kan. Lama. Tapi belas bawah sana kamu pisang tak boleh mancing. Air Sungai Raya keruh. Lepas tu Atuk dah try 2 kali ke 3 kali juga Atuk try. Tak mau dapat. Termasuk kemarin lah. Tak mau dapat. Ikan kecil je kacau umpan. Itu yang Atuk datang sini tu pagi-pagi. Atuk sampai tadi pukul 9. Atuk mancing setengah jam lebih kurang dia dah makan. Yang double strike 2 ekor. Lepas itu tunggu lama sikit. Lama sikit makan lagi 1 ekor yang sangkut kat keba tu kan. Atuk tarik-tarik naik. Ni kita tunggu lagi. Sekarang dah 10.48. Atuk mancing dalam 11.30 12 Atuk balik lah. Kok ada rezeki lagi tengok. Mana lah tahu kan. Ada strike lagi. Okay geng. Atuk dah selesai mancing lah. Pukul 12 lagi 2 minit. Pukul 12 cukup lah. Panas dah ni. Dapat 3 ekor pun alhamdulillah lah, syukur. Nak rezeki lah. Atuk ingat tadi tak ada air cetek kan. Ingat tak mau dia makan. Atuk pakai umpan roti 1, umpan sawit peram 1. Dua-dua dia makan. Alhamdulillah. Lepas tu Atuk tukar dua-dua sawit lah. Main tepi. Dua-dua main tepi. Main tepi, strike 1 ekor lagi dia sangkut kat ujung sana. Atuk kata habis lah ni. Besar juga gaya dia tarik kan. Tarik-tarik tak boleh lepas. Sebab Atuk pakai 2 mata. Satu mata kena ikan, satu mata lagi dia sangkut dekat reba. Lah Atuk bawa gancu pergi kat ujung tu. Turun bawah. Tinggi tebing dia 5 kaki. Tegak tebing dia tegak. Nasib baik bawah ada batu. Atuk karau dapat ranting kayu Atuk dapat. Tarik putus kan. Alhamdulillah dapat ikan ni. Okey. Nanti Atuk tunjuk ikan ni ya. Sekejap. Okey geng. Atuk tunjuk ikan ni geng. Ni dia ikan ni. Yang ni tadi yang sangkut kat reba tu. Yang dapat last kali tadi. Yang ni. Besar tu tengok dia main tarik tadi. Ini yang double strike yang 2 ni. Kena 2 ekor sekali. Double strike yang ni. Yang mula-mula dapat. Yang ini sangkut kat reba. Nak rezeki. Okey lah geng. Alhamdulillah geng. Ada juga strike geng. Kemarin Atuk cari ya. 3 jam setengah cari.
sebelah kamu bisa pindah-pindah 4 tempat. Kumpau berdarah geng. Ikan kecil pun tak dapat. Tapi hari ni semalam Atuk rest, hari ni Atuk cari. Alhamdulillah geng. Rezeki geng. Saiz dia geng. Okeylah, sampai di sini sajalah konten Atuk Panas. Udahlah. Semoga bertemu di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.